Bila-bila masa, di mana jua. Baik, hari ini kita mempunyai satu isu literasi yang sungguh menarik untuk dibincangkan. Isu literasi ini berlaku pada pelajar tahun 2. Isu ini sangat unik kerana pelajar ni dia sangat fasih dalam membaca, namun gagal untuk memahami makna ataupun makna perenggan yang dibaca. Baik, secara teorinya pelajar ini kuat daripada kemahiran mekanis, namun gagal dalam semantik dan makna. Jadi mari kita dengarkan perbincangan daripada rakan-rakan. Okey, baiklah. Saya akan menganalisis dulu masalah pelajar ini dari peringkat literasi murid ni. Jadi dari aspek membaca, saya rasa murid ini masih berada pada tahap bacaan mekanis, kerana murid ini boleh membaca dengan lancar dan jelas, tetapi sebenarnya murid ini hanya menterjemah tulisan itu kepada bunyi tanpa melibatkan proses mentalis, iaitu murid ini hanya baca tanpa memahami apa yang dibaca. Dan seterusnya bagi literasi menulis pula, murid ini pun masih berada pada peringkat mekanis juga, kerana beliau ini sudah mahir peringkat pramenulis, kerana boleh memegang pensel dan menyalin teks tu dengan betul. Tetapi murid ini masih tidak mahir peringkat mentalis ataupun pelahiran, kerana beliau masih belum mampu menterjemah pemikiran atau idea dia sendiri ke dalam bentuk struktur ayat yang bermakna. Jadi itu pandangan saya terhadap tahap literasi murid ini. Terima kasih Saudara Fatin. Dari segi penelitian saya pula, masalah utama yang terdapat dalam pelajar ini, isu besarnya ialah kegagalan pelajar ini mengaitkan simbol dengan makna. Maksudnya berlaku lompang ataupun jurang antara kemahiran teknikal pelajar ini dengan kefahaman kognitif beliau sendiri. Jadinya murid ini ibaratnya membaca secara robotik. Dia di mana maklumat yang dibaca tidak dapat diproses menjadi image visual dalam mindanya. Maksudnya dalam arti kata lain, beliau cuma membaca semata-mata tetapi tidak mampu membayangnya ataupun membuat orang kata image visual. Dan kesan daripada itu, kosakata produktif murid ini menjadi sangat terhad, kerana beliau mungkin tahu untuk menyebut perkataan tersebut tetapi dia tidak faham fungsinya dalam ayat. Jadi inilah punca utama mengapa beliau gagal menjawab soalan pemahaman dan tidak mempunyai keyakinan untuk membina struktur ayat sendiri. Kerana ketiadaan asas kosakata yang kukuh. Itulah pendapat saya. Penerangan yang sangat baik, Aida. Okay, bagi membantu pelajar yang mempunyai masalah mekanis ini, saya mencadangkan sebuah aktiviti iaitu susun gambar bersiri. Okay, antara bahan bantu mengajarnya adalah satu set gambar berkronologi tanpa teks. Okay. Dalam aktiviti ini, murid akan dipaksa berfikir secara logik, pergi menyusun jalan cerita berdasarkan visual tersebut. Setelah murid berjaya menyusun ayat tersebut dengan lengkap, guru pula akan membimbing untuk bercerita secara lisan. Jadi ini sangat berkesan untuk membina jambatan antara pemahaman visual iaitu gambar dan dari segi kemahiran membina ayat. Dan akhir aktiviti ini, murid itu akan dibimbing untuk menulis satu ayat mudah bawah gambar tersebut sebagai ayat, sebagai latihan tulisan yang berdasarkan tulisan bermakna. Baiklah, bagi cadangan aktiviti yang kedua. Aktiviti kedua ialah teknik close procedure.
yang menggunakan papan ayat bocor. Guru akan menyediakan beberapa ayat pendek yang telah dibaca. Namun, kata kunci utamanya dikosongkan. Murid perlu memilihkan perkataan yang paling tepat untuk melengkapkan ayat tersebut. Aktiviti ini sangat efektif untuk melatih kemahiran diskriminasi makna, di mana murid belajar bahawa setiap perkataan mempunyai fungsi khusus dalam memberikan makna kepada keseluruhan ayat. Baik, terima kasih semua atas cadangan dan idea yang sungguh cemerlang, gemilang dan terbilang. Sebagai rumusan, isu murid ini membuktikan bahawa kemahiran bukan sahaja sekadar membunyikan huruf seperti yang dijelaskan oleh rakan-rakan sebentar tadi. Masalah mekanis dalam membaca dan menulis perlu diatasi dengan mengukuhkan aspek kognitif dan semantik murid melalui pendekatan visual daripada gambar, bersiri dan pengukuhan konteks melalui teknik gloss procedure. Kita dapat membantu murid ini beralih daripada sekadar pandai sebut kepada pandai faham. Baik, itu sahaja daripada kita hari ini. Sekian, terima kasih.